Sempena Maulidur Rasul, 18 masjid di seluruh Perak menghidupkan suasana subuh macam solat Jumaat. Sambutan terhadap inisiatif itu amat memberangsangkan jika dibandingkan dengan jemaah solat subuh sebelum ini, yang kebiasaannya sekitar 2 hingga 4 saf sahaja. Program anjuran bahagian dakwah Jaib itu diadakan di masjid-masjid terpilih di setiap daerah. Tujuannya untuk kita semarakkan subuh. Sembahyang subuh ni kita nak jadikan dia umpama sembahyang subuh ni macam sembahyang Jumaat. Ramainya tu. Dan diharapkan program ini langkah pertamalah. Maknanya pertama ni dia akan berterusan. Ini maknanya langkah pertamalah. Di Gopeng katanya Masjid Ar-Rahman di Kampung Gunung Mesah Hilir menjadi tuan rumah semarak subuh ini dan ia diserikan dengan majlis cukur jambul 2 bayi selain pelancaran kelab sukan Badar Elit. Inisiatif ini selari dengan peranan masjid sebagai pusat ibadah, dakwah dan pembinaan ummah. Sebenarnya saya sebagai imam dan juga pernah mengendalikan unit belia, saya memberi satu pandangan bahawa sebagai satu entiti dalam masjid, kita memang perlu programkan masjid ini untuk anak muda. Sebab masjid ini dia satu entiti sebagai sebuah bangunan dan dia berdiri di dalamnya ada pekerja-pekerja je, jawatankuasa, imam dan sebagainya. Jadi kita inilah yang perlu menggerakkan. Beliau berharap mesej seperti ini dapat dimanfaatkan bukan sahaja di peringkat negeri, malah dapat dinormalisasikan di peringkat negara.